Okay, maaf saya dah batin. So, this is going to be vlog Hari Raya di Malaysia. This is the making of tapai. Ni kita akan bungkus dia. Semalam kita dah raut lidi ni. Kita akan bungkus dia dalam ni daun getah. Dan kita akan peram dia dalam gabus ini selama 2 hari. Kalau esok raya. Kalau tak, kita peram ni 2 hari. Love day. Selamat Raya. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. Cik, bangun kita kahwin. Bangun kita kahwin. Ibu kena terawih malam 30. Assalamualaikum. Hari ni dah 20 hari bulan. Tapi turns out yang kita tak raya lagi kan. So kita masih berpuasa hari ni. So aku nak tunjuk kat korang tapai yang kita bungkus dengan ibu hari tu. Okay, this is how the tapai looks like. Kita memang timbul macam ni. Dan kita tutup dengan daun ni dan kain batik sebab kita nak peram dia. So sekarang dia dah masak hari ni. Dah cukup ranum. Macam dah ditapai dengan baik. So kita alih dalam ni sebab takut macam dia jadi lebih lebu. Lagi hancur dia punya beras. Okay, itu je. Aku nak bagi tahu korang. Sebab macam hari tu kan korang tengok kita bungkus kan. So sebenarnya macam ni keadaan dia. Kita letak dalam ni. Okay, Assalamualaikum semua. Sekarang dah pukul 9 malam. So sekarang kita tinggal nak gulai je malam ni. Itu bunyi mak aku. Kau dengar punya meletup-letup tu. Tak berhenti-henti tau daripada lepas berbuka lagi. So sekarang kita nak blend bawang untuk gulai. Kita kena tunggu rempah ni garing. Jadinya kita kena kacau semua supaya tidak hanyut bawah. Kalau dia hangus bawah je. Ibu sedang solat. Mari saya tunjukkan kepada anda rumpun dia dari atas. Cuma. So this is how it looks like. But kita tahu dia pecah minyak lagi. Di mana minyak tu kena dekat atas. Faham? Okay, sekarang ibu tengah letak asam jawa punya air. Kita bukan guna asam jawa ada api tu yang extra tu. Kita guna asam jawa yang tu. Ni adalah gulai ayam. Ada ini. Beza? Ada beza. Sekarang beliau sedang letakkan garam. Video aku nanti akan macam video Imran Part, which is mak aku macam digaibkan. Macam video buat video Nabi kan orang buat gaib ke tu. Tapi ni mak saya. Okay, so nanti kita akan tambah santan je. Aku rasa sampai situ je resipi kita pada hari ini. So, ketuk-ketuk. Syah. Bye. Nanti kita sambung sebab apa? Sebab kita nak buat online lagi sebenarnya. Kita nak isi kuih raya. Aku rasa kita present kuih raya ni esok. Sebab video mana dah panjang. Bye. Kita tengok transition esok. Assalamualaikum. Sudah nampak berdua. Ni nasi minyak. Tu beras. Tu kismis. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Tu angkat. Okay, kita dah siapkan nasi kami. Suku kacang ni. Kita sembahyang raya pukul 8.30 pagi. Tapi sebabkan kita tak sembahyang raya, jadinya kita tunggu nanti nak siap-siap makan. Okay, itu je update sekarang.
Nak tengok sunrise tak? Nanti saya tunjuk. Ha tu. Itu sunrise. Okey, ni adalah nasi hujan panas kita. Okay, ni dah pukul 8. Sekarang waktu untuk saya dan ibu makan. Semua orang dah makan dah. Orang berembuk di sejik. Kita tak bersiap pun lagi. So kita ada gulai ayam. Kita ada ni. Ada tunjuk tadi apa yang ada. Kita ada dinding. Dinding ni dah 3 hari lepas. Dia cuba air ni buat apa? Ibu share lah dengan adik. Bukan tak boleh minum banyak. Kita ada tapai. Teh ulaisi. Jual dah. Sampai lah. Nak ke samping ke? Saya pun. Awak dah. Sini cik. Besar. Comel tu. Sini, belakang. Comel je. Ha, okey, aku dah siap. Sebab semua orang dah makan. Sedap. Belum. Tak mandi pun nanti. Okay, hai semua. Sekarang dah pukul 8.55 macam tu. So, it's time to... Okay, jadi mari kita make up bersama saya. Duduk. Okay, ibu sedang bersiap. Sebab kita dah siap. Dia begini. Becing macam nak pegang. Ni adalah duta Nuraisa. Nuraisa boleh ambil dia jadi duta. Apa, kita lagi sedia awal-awal aku coba. Okay. Okay, nice. Selamat Hari Raya. Hari Raya, mak dia batin. Sekarang dah pukul 10. Look like visual. Dah penat make up. Tak nampak. Orang dah siap baru ke samping. Banyak nak lari ke saya tinggi sikit lagi. Aku dah tinggi Alah dah duduk nampak. Samping. Abang pakai samping. Ha. Baru jugalah tiga-tiga. Ha. Rumah pula orang pakai samping. Apa tahu ni tadi Tinggal gambar. Maksudnya kena berdiri. Ha lah diri lah kayak gini. apa wasau kan gitu. Buat bunga dekat bunga. Tengok ada orang buat bunga. Apa bunga? Awak. Tak payah makan. Tak kena. Memang tak nak kahwin. Tu awak. Mai kita tengok mana kita dulu. Tu laki 2 orang pegang. Tengok apa kemas tak ada. Okey. Ni eleh. Sagi-sagi ya. Mari duduk. Ya. Barang. Atuk semua tadi. Cepat. Selamat Hari Raya. Rambut aku.
Kalau dia tak ada. Beres. Abang nak kemat. Dia pergi kapan? Dia baru budak. Aku balik. Saya nak satu kek. Oi. Dimai ya. Solmai. Tong. Solmai dua. Balik baliknya apa? Hai Raya, terima kasih. Hello. Lama lagi, 8 bulan lagi. So benda nak makan. Nanti makan saya. Ya, ikutlah kehendak kakak. Ibu nak cucu tu. Dua. Oh, okey. Nampak. Baik. Sumbangan. Selamat Raya. Sumbangan tahun ni. Puasa saya selamat. Aduh, Dan dua je. Nak kita buat doa. Aduh, selamat. Bulan nanti kita buat salat ajak. Nari Raya. Ketas sikit dengan ayat ni. Okay, zoom sikit. Okay, nampak dah duduk raya. Saya ada kat. Raya. Minta maaf. Ada. Sudah dosa ni ibu. Ya, tu terlalu banyak. Jangan nangis. Muntah-muntah kau sudah sepatu. Ya, betul. Oh, hanya muka ni. Okay, nampak dah. Ya, dengar ibu cakap apa-apa. Ibu sayang laka semua anak ibu tahu. Tak ada beza sikit pun. Sebab tegur tu sebab tak betul. Kan? Okey. Dah 25 ke atas dah. Kalau awak kena nikah awak tak boleh anak dah. Oh, loh. Alhamdulillah, aku tengok makcik lepas nampak sah. Rasa mental. Siapa dapat dengar? Akan dari ini kau buat. Ayo nak mama jalan. Kalau kerja ke rumah Ada ada. Tak banyak. Dia tak malu. Aku memang tak bagi dah dekat dia. Aku setiap bulan dah tanggung. Cepat next. Adik, ada ayat bagi balik ni ah. Yeay, adik keluar 4 tahun dah hantar lagi. Nampak adik tak? Nampak. Selamat hari raya. Ya, cepat dapat kerja. Mana-mana pun pergilah. Pergi je. Ya, hari dah pergi. 6 bulan. Okey, keluar. Terima kasih. Apa nak sikit? 6 bulan ni. 6 bulan sekali tu. Ni dah dah adik Iwan. Ibu aku. Ibu bagi kat adik lah. Apa dia nak cakap Ibu tak anak. Aku ada duit raya tahu. Oh, tadi kau kobek dengan tu. Kena adik. Selamat raya. Selamat Oh, dia dapat coklat adik tu. Coklat adik tahu ibu tak minum. Kau kena bagi 2 aku tak duit raya kan. Selamat raya. Ui. Okey, semua banyak tamu. Keluarkan QR code. Cepat. Dapat berapa ni? Dia tahu tak? Nice, siap tangan aku. Itu lah dia. Ada istit. Nazar dah makin. Tiga aku. Aku. Aku sampai kau. Cepat QR code. Apa lagi cakap lagi? Tak nak. Bagilah. Cakap dia. Ada tiga dia. Anda tak dah ada ayat lagi. Selamat hari. Mazal datang. Dapat jom. Okey. Tak ada lah. Biasa je duduk. Memang kat luar. Boleh? Tak buat dalam. Dah Mana nak
Background ni. Tengok dalam tu. Bukan tu. Tengok dalam tu. Background. Okey. Sebelah mana kau? Masuk lagi. Abah duduk temu ni. Okey. Ha. Tengok tak apa ibu di tepi. Baik. Wah, Akif pakai spek hitam ke? Di tepi mau. Nampak orang depan. Nampak orang di lain tak ada. Takut. Lepas tu Adi duduk mana? Adi duduk tepi Akif. Adi tepi Akif. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Semoga sihat-sihat selalu dan Ada ucapan raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya dah mati. 2026 bersama siapa? Habis. Abang itu ada awak. Reloading. Abang kena jawab. My habis. Okey. Oh ada. Terima kasih. Selamat raya. Okey, sekarang dah pukul 10.42 pagi. Selamat Hari Raya semua. Duit pitting lagi siapa yang ambil kan? Ada 3 tak letak mata pun. Tak tersetuju. Oh, mari kita unboxing duit raya. Okey, ni daripada ibu. Nak unboxing kau lah. Jadi Boxing dalam bilik dia Ada singgit macam mana kau orang. kebetulan semua orang dekat sini. Ni daripada abang ipar saya, Abang Lee. Ni daripada kakak kesayangan saya. Mari akhir kita pergi beli Zoom, beli PT dah ni. So sekarang dah pukul 11.25 pagi. We are route to rumah saudara Mara yang jauh. Okay. So let's go. Hai, Assalamualaikum. Tengok kita dah tukar uniform. Sekarang dah jam 3 petang. So sekarang saya nak buat koktel. Puding koktel. Jadi sekarang saya dah tuangkan 1 tin susu cair. Ni resepi suka-suka hati aku. Korang jangan nak judge sangat. Susu paket. Masukkan 1 sudu. 2 sudu. Dan berapa sudu nak tahu aku? Apa? Ni. Dah dia rasa lah tuang-tuang semua kan tambah kejadian. Dah semua. Ibu kena buat hari-hari. Ibu kan ibu. Ibu ke ibu kau ingat? Ibu tahu semua benda dalam dunia. Kita letakkan 1 tin longan. Seterusnya tuangkan 1 tin koktel. Terpulang yang jenawar apa-apa pun tak kisah. Oh, adik kan ibu nak potong dadu. Dah. Oh, rasa betul gadu. Potong lagi kecil. Ibu nak tak sekatu-sekatu macam tu ke? Dapatkan Dash Lady 3 daripada dekat anda. Tak kisah pun full cream ke, fresh milk ke, apa tak je. Kita nak mencairkan dan menstabilkan rasa manis dia. Dan rasa muak dia. Aiskrim soda F&N je yang sedap. Jangan beli yang jenama lain. Yang lain rasa macam pelik. So tuangkan je. Kepada orang yang kencing manis, elakkan. Contohnya orang di tepi saya yang sedang memotong buah watermelon. Ni kita punya air. Nampak tak? Nampak sedap kan? Jangan lupa cuba di rumah. Review kuih raya aku pun nak cakap kan, semalam kan aku tak tunjuk kan. Jadi hari ni kita nak tunjuk kuih raya apa yang ada di rumah saya. Jom. So this is what we got. Okay, korang boleh tengok kuih raya yang ada. Kita ada berapa banyak bekas. Okay. So kita ada kacang yang pertama. Kacang yang bersalib. Lepas tu kita ada kacang tanah original. Kita ada kacang hijau. Kacang soya yang digoreng atau apa tu. Seterusnya kita ada kuih raya. This is dahlia klasik. Ibu ambil resipi pada TikTok. So ni aku buat. Lepas tu ni adalah kuih tart nanas. Resipi dari TikTok juga. Okay, aku buat juga.
Lepas tu ni sable, salted cookies. Sable. Aku buat juga. Resipi TikTok juga. Aku ni pandai-pandai dia cari. Ni cornflake crunchy. Kita lupa nak salut dia cornflake kat luar sebab kat dalam ada cornflake. Ini aku buat juga. Kita ada keripik bawang. Lepas tu kita ada keripik ubi putih. Okay, keripik ubi putih sekali. Last but not least, kita ada cornflake salted caramel cornflake. Gitu, nampak? Dia tak nampak sangat sebab dia lengkap. So itu adalah barisan kuih raya yang anda patut tahu. Ini sama awak. So kita jumpa esok, okay? Saya kedua. Bye. Assalamualaikum. Sekarang pukul 10.30 pagi. Kita bukan baru mulakan hari kita baru mulakan video je. Kakak dah balik. Kita dah siap makan pagi apa semua. Juadah kita hari ni adalah sate. Tapi kita nak tunjuk sebab kita dah siap makan. Kita dah siap kemas semua sebab kita nak keluar lepas ni. Okay, so what am I doing right now is, disebabkan kita hanyalah penganggur waktu raya ni. So this is what I am settling for. Dia macam nak memberi tapi we got no money sangat lah. Kita ada duit sikit-sikit je. Jadi kita bagi blur saja pada budak-budak kecil. So yang underage sajalah yang layak mendapatkan duit raya daripada saya. So hari ni apa yang kita akan lakukan adalah, lepas tu kita akan bergerak ke kampung saya, kampung belah mak saya, Setiu Terengganu. Jadi aku update sekarang. So aku nak jadikan time lapse aku tengah kemas ni. Sekarang dah pukul 5.20. Sebenarnya aku dah sampai kampung aku, tapi kita tak record sebab serabut sangat orang. Kau boleh tengok ramai gila orang kat belakang ni. Sekarang orang ambil gambar. Jadi kau tengok Okay, nice. Merah ada bibir dia, Wah. Kita ada media di sini. Gelap, Pak Gelap cahaya. Kan tengok. Kaki musuh kan tengah orang. 1, 2, 3. Dengar apa? Menarik kan rumah kampung. I like kampung vibes. This is ni semua kita nak pergi beraya. Okay, sekarang dah pukul 5.30 dah. Ini adalah tangkapan pada hari ini. Saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sampul raya di tangan saya. Kita peraya uli. Ada. Hakim tak bilang berapa ke? 7 sampul. Hakim bilang boleh berapa? Hakim ada apa? Banyak habis. Kok nucing ke apa masuk ke rumah. Dah rasa. Apa ni kek ni? Rasa. Bukan apa rasa. Apa ni?
Naik batu kok. Apa makan ni? Dia semua makan apa? Dia semua makan apa? Apa? Tak ada siapa? Kau saja. Record. Ya, sekarang dah pukul 7. Tengah mengonten. Aku tengah belajar dengan Sifu TikToker. Sekarang dah pukul 7.10. Kita orang sedang melepak-lepak dekat rumah pakcik saya, rumah pakcik dia, rumah pakcik kita orang. Awak nak masuk ke? Nanti awak tengok YouTube. Yang tu strawberry matcha tengah apa tu mengonten. Yang ni ada makcik yang tak boleh kawal screen time dia. Pandai lah. Orang tengah borak-borak kat depan. Tiba-tiba ada makcik kat sini tengah main tipu. Betul-betul. Anti-social. Oh, ada banyak ke duit raya? Ada dapat banyak ke duit raya? Banyak? Banyak. Ada berapa ratus? 302. 302 ringgit. Ya. 302. Dia tu yang Terengganu ke yang Maran? Ke campur? Campur. 300 je campur? Yolah. Sikit je. Saya bagi gula-gula. Awak dah makan semua kan? Dah. Kalau saya bagi duit, entah awak guna buat apa duit. Beli gula-gula. Sama je. Baik saya belikan gula-gula. Oi, langgar kaki Toci pula. Hai. Jangan. Amboi. Awak nampak ke? Nampak diri sendiri. Oh, dia suka tengok diri sendiri. Terkejut tak? Tak sakit pun kan? Jatuh. Jangan nangis jatuh diam je. Tak sakit pun. Garik dah jom lah. Mayan dulu. Dah maghrib ke? Dah. Bum. Okay, bye. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Aidilfitri maaf zahir dan batin. Jangan lupa raya tau. Bye. Okay. Kami ingin mengucapkan Sekarang dah pukul 8.45 malam. Kita dah balik. Aku dah tunjuk tadi yang kita orang balik. Okay, so kita orang dah balik lah. Kita orang dekat dalam kereta sekarang. Tak nampak lagi. Kita macam tu lah. Nanti dah sampai rumah, kita close the video, okay? Selamat Raya. Sangat beraya ya, sangat beraya. Love. Orang kita dapat cendol free sambil-sambil tunggu ni. Dekat Petron ni dia bagi free kat sana. Sekejap Bila pula ada orang sedekah kan cendol kat sana. Macam aku dah nampak tadi tengah isi-isi. Lepas ibu macam I tengok macam tengok kenapa? Hanya cendol je tak ibu? Ada kacang merah ke? Tak ada lah. Ni santan ni. Ada santan je. Santan cendol je. Kelakar. Macam macam comel je tiba-tiba ada orang. Bukanlah abah yang bagi tadi tapi tak record pula. Bye korang nak makan. Makan dulu. Korang dah pukul 9 malam. Dah sampai rumah. And this is how my makeup still looks like. Dia crack juga sikit dekat smile line ni. Sebenarnya tu macam okey je. Dia tak nampak macam. Tapi aku touch up juga sikit. Boleh touch up pun macam kita pakai compact powder tu. Supaya dia tak. Apa dia panjang? Ni sini. Ada ring. Panjang. Lah kan tinggi. Allah. So that's the vlog of Raya 2026 di Malaysia finally. Alhamdulillah. I guess that's it. That's the end. Thanks for watching. And selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin kepada korang semua. I never know lah kan video ni akan dikeluarkan bila. Tapi aku rasa lepas vlog ni baru vlog aku balik Malaysia. That's the most long lost vlog yang ditinggalkan. Bye semua orang kosong-kosong. Selamat Raya. Datanglah Raya rumah saya. Apa boleh roja. Sementara saya berada di Terengganu. Jajak je aku Bye.